Hello, hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you Nisa ucapkan sebab korang sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so hari ni Nisa nak tunjukkan dekat korang satu apps yang dikatakan legit membayar. So kalau korang berminat untuk nak join, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letakkan dekat screen description box di bawah. So pertama sekali, lepas korang dah download, korang pergi je tekan Google Login. Letaklah nama Nisa, interest, tak nak. Okay, so tekan finish. Okay, so Nisa pun tak sure macam mana cara dia, tapi tak apa, kita akan explore bersama-sama, okay. Tekan je button claim. So dah upgrade to claim. Okay. Withdrawal. Okay, so dekat sini kita boleh tengok, boleh withdraw 01, 03, $1 dan juga $10. So kalau kita withdraw, okay. So kita boleh withdraw melalui akaun PayPal lah. Tekan je lagi claim. Okay, so dekat room ni kita boleh main games, and then daripada games ni kita boleh dapat lah points. Sebagai contoh, kita main ni free. Kita main free je. So tengah cari opponent, tengah tunggu opponent. No suitable player, tak apa. Kita check game lain lah. Cuba ni. Free players. Still tak ada opponent. Kita tengah tunggulah cari dapat opponent. Okay, so kita tunggu semua player masuk. Lepas tu baru kita start lah main game. Kita boleh ni lah. Saya tak ingat sebenarnya main Uno macam mana. So kita depend dengan colour kan. Oh, so okay, tak apa. Invite friends. Macam ni kita, okay, kita exit saja. Quit the game. So boleh tengok kat sini, weekly check-in, receive bonus. Okay. Okay, so basically kita tak ada network. Okay, so basically kita upgrade kita punya mind ni lah untuk nak dapatkan points. So playmates, tekan first recharge. Okay. Okay, so bila dah kita dah claim tadi banyak. So pergi dekat withdrawal tu, korang boleh nampak kat sini. Nisa sekarang ada 0.32 sen lah. So Nisa nak cuba untuk withdraw 0.1 sen tu. Email. Okay, so Nisa dah withdraw, and then nanti Nisa tengoklah adakah kita punya duit tu dapat ataupun tidak. So korang boleh nampak kat sini mine tree. Maksudnya kita kena claim kat sini untuk kita upgrade. So tekan je lagi upgrade mine, dan dah dapat lagi point BFF. So kita boleh lah buat task-task tu. Contoh macam yang go now apa semua tu. So nanti kita akan dapat lah points. So dekat mine ni wallet. So ni kita beli, so tak payah. And then dekat invite friends ni, korang boleh nampak dekat sini lah.
korang apa semua. So, simple saja. Korang just tekan claim. Lepas tu, boleh pergi main game. And then, korang kumpul. Lepas tu, boleh withdraw. So, nanti kalau betul-betul dah membayar, Nisa akan cuba dulu. Tengok sebab tadi Nisa dah withdraw. So, kalau betul-betul membayar, Nisa akan update lah. So, basically just macam tu saja cara untuk kita nak dapatkan points dan macam mana untuk withdraw daripada apps ni. And kalau korang berminat, korang boleh klik je link yang Nisa dah letak kat bawah ni untuk kita sama-sama cuba apps ni. Adakah ia betul-betul membayar ataupun tidak. So, itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.